Assalamualaikum semua. Dalam video kali ini, cikgu akan bincangkan soalan bab 7, graf gerakan melibatkan soalan-soalan percubaan matematik tahun 2025. Okey, untuk bab graf gerakan ni, kamu perlu tahu ada dua graf, iaitu graf jarak masa dan juga graf laju masa. Ini adalah nota ringkas melibatkan graf jarak masa dan juga graf laju masa. Jadi cikgu mulakan dengan soalan yang pertama, iaitu soalan negeri Kedah, soalan nombor 14. Raja 14.1 menunjukkan graf jarak masa bagi kereta Q dalam tempoh masa 1.6 jam. Okey, yang pertama sekali bila kamu lihat soalan graf gerakan, tanda dahulu graf yang kita dapat, iaitu untuk graf ni ialah graf jarak melawan masa. Okey. Jadi kita lihat soalan yang pertama, nyatakan jumlah jarak dalam kilometer yang dilalui oleh kereta Q. Okey, bila tanya jarak, maksudnya kita akan merujuk kepada paksi Y. Okey, paksi Y ialah melibatkan jarak. Jadi kalau ditanya jumlah jarak untuk graf ni, kita ada dua. Yang pertama, gerakan pertama ialah dari tempat dia bermula kepada destinasi pertama. Okey, yang ni adalah keadaan dia pegun. Okey, berhenti rehat. Dan ni adalah dia kembali semula ke tempat dia bermula. Jadi bila ditanya soalan jumlah jarak, kita ada dua jarak. Iaitu jarak yang pertama, jarak dia pergi 60 tambah dengan jarak dia kembali semula ke tempat dia bermula, iaitu 60. Jadi jumlah jarak yang kita akan dapat ialah 120 km. Okey, soalan yang kedua. Hitung purata laju dalam kilometer per jam kereta itu. Okey, graf kita jarak dalam unit kilometer dan masa dalam unit jam. Jadi kita tak perlu tukar apa-apalah. Okey, purata laju rumusnya ialah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, jumlah jarak terbahagi dengan jumlah masa. Okey, jumlah jarak kita dah dapat dalam soalan pertama, iaitu 120 km. Kita bahagi dengan masanya 1.6 jam. Jadi kita bahagi 120 bahagi 1.6, kita akan dapat 75 km per jam. Okey, boleh faham soalan yang pertama? Seterusnya kita lihat soalan 14B. Raja 14.2 menunjukkan graf laju masa bagi kereta R dalam tempoh masa T jam. Diberi bahawa jumlah jarak yang dilalui kereta R ialah 240 km. Okey, graf ni ialah graf laju melawan masa. Okey, kamu perlu faham dahulu untuk graf laju masa. Gerakan yang pertama ni merujuk kepada kelajuan yang semakin bertambah, iaitu kita sebut sebagai pecutan. Okey, gerakan yang kedua menunjukkan keadaan di mana lajunya tidak berubah ataupun kita sebut laju seragam. Jadi untuk soalan pertama, nyatakan laju seragam ialah keadaan di sinilah. Jadi macam mana kita nak nyatakan laju seragam? Laju kita akan lihat kepada koordinat, bukan koordinat, paksi Y lah. Okey, jadi paksi Y di sini adalah nilai bagi laju seragam, iaitu 80 km per jam. Okey, tu untuk soalan yang pertama, B1. Seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Hitung nilai T dalam jam. Okey, T adalah jumlah masa untuk perjalanan bagi kereta R dan diberi maklumat jumlah jarak. Okey, jumlah jarak. Bagi graf laju masa, yang ni kamu kena ingatlah. Jumlah jarak bagi graf laju masa mewakili luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf. Okey, oleh kerana T adalah di sebelah kanan paling hujung, maksudnya kita akan melibatkan gerakan yang pertama bentuk segitiga.
Gerakan yang kedua bentuk segi empat tepat dan gerakan yang ketiga melibatkan bentuk trapezium. Okey, kamu perlu tahu bentuk ni sebab apa? Sebab kita nak cari luas di bawah graf. Jadi, luas di bawah graf merujuk kepada luas bentuk tu lah. Okey, jadi luas yang pertama, luas segitiga 1/2 darab. Okey, kita lihat pada segitiga ni 0.5 darab dengan 80. Okey, kita tambah dengan luas yang kedua, segi empat tepat ni. Okey, berapa bawah ni? Awak ambil 1 tolak dengan 0.5. Jadi 0.5 darab dengan tingginya ialah 80. Okey, kita tambah dengan satu lagi, luas yang terakhir bentuk trapezium. Okey, apa formula bagi bentuk luas trapezium? 1/2 darab hasil tambah sisi selari 80, kita tambah dengan 60. Okey, yang ni perlu buat kurungan. 160. Okey, darabkan dengan di bawah ni. Okey, berapa beza dia? Ambil T tolak dengan 1. Okey, T tolak 1. Pastikan kurungan tu cukup lah. Kalau nak guna kalkulator. Okey, samakan dengan 240. Okey, yang ni kalau kamu nak guna kalkulator, kamu boleh guna fungsi shift saw lah. Boleh guna fungsi shift saw. Okey. Ikut sahaja kurungan yang kita dah buat tu. 1/2 darab 0.5 darab 80. Okey. Kita tambah dengan yang kedua. 0.5 kita darab 80. Dan luas trapezium yang ketiga 1/2 darab hasil tambah sisi selari kamu letakkan dalam kurungan. Okey. Darabkan dengan T tolak 1. T cikgu ganti dengan X X tolak 1. Okey, kurungan pastikan cukup. Tekan alfa sama dengan 240. Okey, kita guna fungsi shift saw sama dengan. Okey, daripada sini kita akan dapat T-nya ialah 2/5. Okey, T sama dengan 2/5. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Hitung kadar perubahan laju kereta R untuk tempoh 1 jam terakhir. Okey, di mana tempoh 1 jam terakhir? Oleh kerana kita dapat T ialah 2/5. Jadi 1 jam terakhir terletak pada gerakan yang ni lah. Okey, ni merujuk kepada pecutan seragam. Jadi, kadar perubahan laju merujuk kepada pecutan. Jadi, oleh kerana pecutan seragam, kita boleh ambil nilai ni sebagai laju akhir. Yang ni sebagai laju awal. Kita akan bahagi dengan masa yang kita ada. Yang ni lah. Okey. Jadi, kita akan tolak laju akhir. Okey, laju akhir. Kita tolak dengan laju awal. Kita bahagi dengan masa. Okey, laju akhirnya merujuk kepada sini. 160. Laju awalnya 80. Dan masanya ialah 2/5 kita tolak 1 iaitu 1/5. Walaupun dia nak dalam tempoh 1 jam terakhir, tapi kamu perlu faham gerakan ni merujuk kepada pecutan yang seragam. Jadi, walaupun kita ambil 1/5, dia melibatkan garis yang sama. Jadi, jawapan pun kita akan dapat nilai yang samalah. Okey, jadi pecutannya kita kira 160 tolak dengan 80. Kita bahagi dengan 1/5. Kita akan dapat 53.33. Ataupun boleh juga tulis dalam bentuk pecahan 53 1/3. Okey. Seterusnya kita lihat soalan negeri Kelantan, iaitu soalan 7.
Rajah 4 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan sebuah kereta dalam tempoh T saat. Okey, graf ni adalah graf laju masa. Okey, laju masa. Soalan pertama, hitung nyah pecutan gerakan kereta tersebut dalam meter per saat bagi 8 saat pertama. Okey, kamu perlu faham gerakan ni. Kalau macam ni tadi, pecutan. Maksudnya dia makin laju. Yang ni ialah dia berkurang. Itulah maksud bagi nyah pecutan. Okey? Pecutan dia semakin berkurang ataupun pecutan negatif. Jadi kita nak kira nyah pecutan sama macam formula pecutan tadi. Laju akhir kita tolak dengan laju awal, kita bahagi dengan masa. Cuma bila soalan dah ada nyah pecutan, kita tak perlu tulis lagi negatif tu lah. Sebab nyah pecutan tu sendiri merujuk kepada nilai negatif. Jadi laju akhir ialah di sini. 10 tolak dengan laju awalnya 15. Kita bahagi dengan masa 8. Jadi bila kamu dapat negatif, tak perlu tulis negatif. Sebab istilahnya dah menyatakan nyah pecutan. Jadi kita akan dapat nilai 5/8. Okey, boleh faham ya? Kalau dah ada istilah nyah pecutan, tak perlu lagi tanda negatif lah. Okey, soalan B. Hitung nilai T jika jumlah jarak yang dilalui oleh kereta itu ialah 245. Sama macam soalan sebelum ni, jumlah jarak dan graf ini adalah graf laju masa. Jadi merujuk kepada luas di bawah graf. Okey. Graf laju masa bila ditanya tentang jumlah jarak, maksudnya kamu perlu faham dia adalah tentang luas di bawah graf. Okey. Jumlah jarak nilai T. Okey, nilai T berada di sini. Sepanjang ni kita ada bentuk pertama trapezium. Okey, ni trapezium. Bentuk kedua segi empat tepat. Dan bentuk ketiga ialah segitiga. Jadi sama macam tadi, kita akan menggunakan formula luas lah. Bagi luas trapezium, 1/2. Okey, sisi selarinya ialah 15 dengan 10. Okey, jadi 15 kita tambah dengan 10. Okey, 15 kita tambah dengan 10. Kita darab dengan 8. Tambah dengan segi empat tepat ni. Yang ni 20 tolak 8 kita akan dapat 12. Okey. Tingginya ialah 10. Kita tambah satu lagi bentuk segitiga. 1/2 darab. Okey. Yang ni. T tolak 20. Okey. T tolak 20. Darab dengan tingginya 10. Kita akan samakan dengan maklumat jumlah jarak yang diberi iaitu 245. Dan untuk soalan ni juga cikgu nasihatkan boleh guna fungsi macam tadilah. Fungsi shift soft. Okey. 1/2 darab kurungan perlu ada 15 kita tambah dengan 10 darab dengan 8 tambah 12 darab 10 tambah 1/2. Okey, 1/2 darab T cikgu ganti dengan X. X tolak 20. Masa nak tekan kalkulator tu pastikan bracket ataupun kurungan tu cukup Kalau tak kamu akan dapat syntax error lah. Alpha calculate 245. Okey, tekan butang alpha calculate. Dah siap. Shift soft sama dengan. Okey, jadi di sini kita terus akan dapat nilai T sama dengan 25. Jadi kamu dah dapat markah penuh lah. Okey. Boleh ya? Seterusnya, kita lihat soalan Melaka.
Okey, soalan Melaka. Soalan nombor 1 lah. Rajah 1 menunjukkan gerakan zarah dari O ke R sejauh D meter dalam tempoh T saat. Okey, yang ni dia tak bagi maklumat dalam bentuk nombor, tapi diberi dalam bentuk pemboleh ubah. Soalan pertama, nyatakan garisan yang manakah pada graf menunjukkan zarah itu tidak bergerak. Okey, tidak bergerak sama juga dengan istilah pegun. Bagi graf jarak melawan masa, okey, yang ni melibatkan gerakan laju seragam. Okey, ni adalah laju seragam. Yang ni melibatkan keadaan berhenti, tidak bergerak ataupun pegun. Yang ni melibatkan laju seragam. Jadi garisan manakah yang menunjukkan keadaan zarah tidak bergerak? Jadi jawapannya ialah PQ. Okey, dapat 1 markah. Soalan B, huraikan. Okey, bila soalan huraikan gerakan, maksudnya kamu perlu nyatakan jarak, masa dan kalau ada maklumat perlu nyatakan laju. Tapi dalam soalan ni tidak ada maklumat, dalam bentuk pemboleh ubah sahaja. Jadi untuk 2 markah kamu perlu nyatakan jarak dan masa lah. Okey, tuliskan dalam bentuk ayat gerakan zarah sejauh, okey, sejauh jaraknya lah, sejauh D. Okey, unit ni adalah meter. Sejauh D meter dalam tempoh, okey, sejauh D meter dalam tempoh T saat. Okey, macam tu je. Soalan yang seterusnya, kita lihat soalan negeri 9. Rajah 2 menunjukkan graf jarak masa. Okey, jarak masa perjalanan Hilman dari taman rekreasi ke rumahnya dengan basikal. Okey, ni taman rekreasi, ni rumah. Okey. Sekarang ni soalan pertama, hitung laju purata. Okey, laju purata ialah jarak bahagi masa. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jadi jaraknya dalam tempoh 55 minit merujuk kepada graf yang ni lah. Okey, jaraknya adalah 5,225. Kita bahagikan dengan masanya 55. Jadi, yang ni kita kira, kita akan dapat 95. Okey, minit dengan meter, meter minit. Okey, jadi tak ada masalah untuk kamu tukar unit lah sebab memang di meter dalam meter per minit. Okey, soalan B. Diberi purata laju bagi keseluruhan perjalanan ialah 66 meter per minit. Cari nilai Y. Okey, di mana Y? Y adalah jumlah jarak. Jadi, purata laju, jumlah jaraknya. Okey, purata laju sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, jadi jumlah jarak kita lihat yang hujung sekali lah. Perjalanannya menuju ke hujung sekali iaitu Y. Kita bahagi dengan masanya 150 minit. Okey, samakan dengan maklumat yang diberi iaitu 66. Okey. Jadi, yang ni kamu boleh kira cara biasa ataupun boleh guna shift saw macam cikgu yang dah tunjuk tadi. Jadi, Y sama dengan 9,900. Okey, dapat 4 markah. Soalan yang terakhir ialah soalan negeri Johor, set 2, iaitu soalan nombor 6. Rajah 4 menunjukkan graf jarak masa perjalanan 2 buah bas persiaran di antara Kuala Lumpur dengan Johor Bahru bagi jarak sejauh 350 km. Kedua-dua bas melalui jalan yang sama pada masa yang sama.
Okey, di antara Kuala Lumpur dengan Johor Bahru. Okey, kita baca maklumat tambahan yang diberi. Graf KL menunjukkan perjalanan bas X. Okey, kita tengok garis KL. Okey, yang ni adalah perjalanan untuk bas dari Kuala Lumpur. Maksudnya yang atas ni ialah Kuala Lumpur dan yang bawah ni ialah Johor Bahru. Manakala graf OMNP menunjukkan perjalanan bas Y. Okey, OMNP. Yang ni adalah perjalanan bas Y. Okey, bas Y. Yang tadi ialah bas X. Okey. Daripada Johor Bahru ke Kuala Lumpur. Okey, soalan pertama. Hitung tempoh masa dalam minit. Dalam minit, bas Y itu berhenti. Okey, ni adalah bas Y tadi. OMNP. Okey, ni adalah tempoh dia berhentilah. Tapi, kita perlu lihat masa yang diberi adalah dalam jam dan soalan kita minta dalam minit. Jadi, mula-mula sekali, beza ni ialah tempoh masa untuk dia berhenti. Okey, jadi kita tolak dahulu. 2.5 tolak 1. Kita akan dapat 1.5 dalam unit jam. Jadi 1.5 kita akan darab dengan 60. Jadi kita akan dapat 90 minit. Okey. Soalan B. Hitung beza purata laju dalam kilometer per jam bagi kedua-dua bas tersebut. Okey, jadi sekarang kita perlu kira dahulu bas yang pertama, bas X. Purata laju ialah jarak, jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jadi, untuk bas Y dan bas X melibatkan jarak yang sama iaitu 350 km. Bahagi dengan untuk bas X, kita lihat pada graf, masanya ialah 3 jam. Okey, masanya ialah 3 jam. Jadi, kita akan dapat 116.67. Okey. Kita kira pula untuk bas Y. Sama juga formulanya. Jaraknya sama 350. Masa berbeza. Okey, kita lihat pada bas Y. Okey, bas Y masanya ialah yang ni lah 4. Okey, jadi kita akan bahagi dengan 4 untuk bas Y. Jadi kita akan dapat 87.5. Okey, soalan kita tanya beza. Beza kita tolak lah. Okey, jadi kita tolak bas X kita 116.67. Kita tolak dengan 87.5. Jadi kita akan dapat 29.17. Okey, jadi ini adalah contohlah soalan untuk graf gerakan bab 7. Jadi cikgu harap cikgu dapat membantulah untuk kamu lebih memahami soalan untuk tajuk graf gerakan.